Kau tengok jam pukul berapa sekarang? 2 pagi guys. Kalau korang jenis macam aku, lewat malam tak boleh tidur, lepas tu besok penat nak bangun, korang kena try melatonin gamis yang macam ni. Silap. Yang ni dah tinggal balance sikit je. Aku ambil dalam beberapa bulan lepas. Sekarang baru habis lah, sebab aku ambil bila perlu sajalah. So kalau korang ada masalah macam aku, susah nak tidur, lebih-lebih lagi kalau korang jenis yang suka fikir pasal kerja, cuba lelapkan mata tapi still tak boleh tidur juga, esok bangun lemau, korang boleh cuba melatonin gamis yang macam ni. Ini aku repeat kali kedua lah. Baru 2 kali repeat sebab aku perlukan, baru aku ambil. Bini aku pun sama juga, dia perlukan and then dia ambil yang ni. So dia kata benda ni dia nak repeat order lagi sekali sebab dia tak nak try yang lain dah. Dia takut produk lain tu tak jadi and tak selamat. So far yang ni dia pakai okey. Yang ni siap ada halal dan ada juga GMP. Bila mana korang perlukan, korang just ambil 2 biji gamis ni. Bentuk gamis dia macam ni, kenyal-kenyal, memang sedap. Dalam ni ada 60 gamis, boleh tahan dalam sebulan lah kalau korang ambil hari-hari. Tapi aku 3 bulan baru habis sebab bila perlu saja ambil. Aku berani ambil dan test sekarang untuk korang pukul 2 pagi sebab aku memang nak tidur lah. Tapi kalau boleh tidur, yang ni sangat-sangat membantu. Aku dah repeat guys, nampak? Ini yang lama dah habis lah, aku repeat lagi sekali. Membantu. Ingat ambil bila perlu saja, bila korang betul-betul nak rest, nak relax otak. Korang memang boleh relax, boleh tidur, tapi esok korang bangun fresh. Ada bahan dalam ni yang membantu lah. So kalau korang nak beli kan, saya recommend. Jangan guna untuk mandu, guna untuk bila-bila korang nak rehat. Betul-betul korang nak rehat, baru korang ambil melatonin gamis ni.